Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita dah buka enjin Honda ADV 160 dan ini enjin Aveta 160 juga. Ni Aveta, ni ADV. ADV 160. Okey, kalau anda tengok kat sini perbezaan enjin tu ada. Ni enjin ADV 160 yang apa tengok ni dan ni Aveta 160. Tak sama lah. Enjin tu memang tak sama. Lepas tu dia punya head pun tak sama. Ni head 160 ADV, yang ni head Aveta tak sama. Tak sama. Depa dua ni tak sama. Mana kata depa dua ni tak boleh nak main-main barang. Depa dua tak sama. Okey. Tapi untuk ADV 150 dia sama. Dia sama dengan Aveta 160 ni. So player-player ADV 150 hampa boleh pakai head dia. Head dia sebab head dia main 4 var tau. ADV 150 head main 2 var je. Dia main 4 var. Jadi hampa boleh pakailah barang dia. Tapi tak tahu ada tak ada barang dia. Yang tu saya tak tahulah ada tak ada. Tapi untung hampa beli Aveta sebab apa? Dia main 4 var. Dia main 4 var. Kalau orang kata hampa tak duk fikir nak pergi agrik, nak pergi duk mesin tapak ni, pergi buat 4 bar, tak payah. So head dia memang main 4 bar dah tu. Kalau lama nampak 4 bar dah. Dia 4 bar dah. Dan head dia lebih kurang head ADV 150. Jadi dia main 4 bar. Untung kat situ lah, untung 4 bar ni lah, untung 4 bar ni. So kalau kita nak ikut perbezaan dengan 160 dengan dia tak sama, tak sama. Ni kita claim memang tak sama lah, memang tak sama langsung. Tak boleh apa pakai pun. Nah, ni gasket dia, gasket head dia memang pun tak sama apa nampak. Nak pitok tak mana pun. Ni 160 punya gasket, ni Aveta punya head tak sama. Jadi tak boleh pakai lah, memang tak boleh pakai. No, barang-barang dia memang tak boleh pakai. Tak payah duk bapak pandai nak duk pakai, memang tak boleh. Okey. Apa nampak lah, kat situ pun memang dah nampak ketara lah head dia nampak. Ketara sangat-sangat lah. Tu. Ni 160, ni 150, ni Aveta. Kan? Tapi kita boleh buat dia bagi dia laju. Walaupun dia tak sama dengan ADV 160, tapi kita boleh buat bagi dia laju. Ada cara kita. Kita dah nampak semua. Kita nak kacuk. Kita ada kacukan dia kena buat. Dia boleh laju, dia boleh laju. Kita nak try buat bagi dia laju dulu. Cam 160. Custom cam 160 sebab cam dia cam 160 sama tapi ada perbezaan panjang pendek dia tu. Jadi kita kena custom dia tu. Custom pasang kat dia. Jadi tu insya-Allah kita boleh buat. Kita akan buat blok sama 150 macam kita tunjuk blok sama 150 cuma head tak sama. Kan? Head dia special 4 bar. Jadi kalau kita untuk pengguna Aveta nak beli tu jangan duk teragak-agak, boleh beli dah sebab dia 4 bar. 4 bar ni kena ingat 4 bar tu. Nampak 4 bar. 150 ADV baru 2 bar. Mampu nak lawan dengan 4 bar ni. Tu. TikTok. Nanti kita ejah bagi 15 16 dia no. No, Aveta no.